al-madmadah wal istinsyaq, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Saya tengok sini apa yang disebut oleh pun dia tak tulis secara detail lah. Tak apa. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tuan-tuan, orang kita ni dia sensitif sikit. Dalam bulan puasa ni dia kumur pun dia tak bagi berlebihan sangat, ataupun kumur sikit-sikit. Air masuk yang dalam hidung ni memang tak bagilah. Sebenarnya dalam hadis Nabi kata apa? Wabalighu fil istinsyaq illa an takuna saiman. Dalam hadis ni, hendaklah, dalam hadis muka-muka seterusnya Nabi kata apa? Hendaklah kamu berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali ketika kamu berpuasa. Maknanya ketika berpuasa ni masuk tak masuk? Masuk, tapi jangan lebih. Boleh masuk air dalam hidung, tapi jangan lebih. Jadi dia tak ada kaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ni perkara yang kita boleh buat ketika mana berpuasa. Dan kemudian